Sedap berselera, makan bahulu, ketupat dirasa dengan gembira. Sebelum bicara, berkenalan dahulu biar selesa dan lebih mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di depan ini untuk membicarakan sebuah buku yang telah saya pilih. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wan Nur Adila Jannah binti Wan Muhammad Ali. Saya berusia 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman I, Kuala Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBB 3088. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk berbicara tentang sebuah buku yang saya pilih yang mengandungi 326 muka surat. Buku yang saya maksudkan bertajuk Jangan Main-Main, karya Dr. H.M. Tuha Iskandar. Ini bukunya. Buku ini berbentuk separa novel. Kulit muka depan buku ini tebal dan ada gambar penulisnya itu sendiri, iaitu Dr. H.M. Tuha Iskandar. Buku Jangan Main-Main ini merupakan sebuah buku motivasi yang disampaikan secara santai dan mudah difahami. Di dalam memberi banyak pengajaran, diselit ayat-ayat humor yang boleh membuatkan pembaca tidak berasa bosan, termasuk kanak-kanak seperti saya. Buku ini diterbitkan oleh Telaga Biru Sendirian Berhad dan dicetak oleh syarikat Digit Press Sendirian Berhad pada tahun 2007. Buku ini diisi dengan ilustrasi menarik untuk mengukuhkan lagi jalan cerita. Ada 121 bab di dalamnya yang disebut sketsa. Setiap bab atau sketsa mempunyai cerita yang berbeza-beza. Ada kisah teladan, ada kisah sedih, ada juga kisah yang lucu. Saya akan memulakan dengan mengupaskan bab 89 dengan tajuk Eras, dengan tajuk Siapa Pun Tak Bodoh. Di sini, penulisan lebih bersifat psikologi, di mana penulis ingin memainkan emosi pembaca dengan garapan menyentak hati seperti satu ayat ini berbunyi, kalau anda terlalu banyak rasa tak okey, itu tandanya anda negatif. Di dalam buku ini, terdapat pantun dan mutiara kata yang menarik. Antaranya adalah, jiwa kita adalah satu-satunya pencara yang boleh membetulkan diri kita. Banyak pengajaran yang saya perolehi di dalam buku ini. Antaranya adalah, impikan sesuatu yang hebat, ia akan membuatkan kita kuat berusaha untuk mendapatkannya. Cadangan saya agar buku ini ditambah lebih baik dengan menghuraikan maksud ayat pada sesetengah bab. Kesimpulannya, buku ini sangat bagus untuk bacaan. Ia bukan sahaja menghiburkan, tetapi dapat memberi 1001 pengajaran dari kisah-kisah yang diceritakan. Jadi, saya sangat mengesyorkan anda semua untuk membaca buku ini. Sekian dahulu dari saya kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.